Kita masih lagi dalam perbahasan yang membincangkan tentang at-tanaqud. Tak habis lagi baca pada kelas lepas. Tapi secara umumnya at-tanaqud ini adalah naw' min al-anwa' al-istidlal. Satu bentuk daripada bentuk al-istidlal, penghujahan. Umuman al-istidlal naw'an, ada dua jenis. Apa yang dikenali sebagai al-istidlal mubashir dan al-istidlal ghair mubashir. Istidlal secara terus menerus ataupun istidlal ghair mubashir, iaitu istidlal yang difahami di segi padanya luzum, padanya kelaziman. Secara mudahnya, al-istidlal al-mubashir ni ada tiga jenis yang boleh difahami. Antaranya adalah al-qiyas, al-istidlal al-mubashir, yang mana huwa qutbu hadzal ilm. Ini adalah satu maqasid kepada ilmu mantiq ni. Sebenarnya al-istiqra', kalaulah al-qiyas itu kita menggunakan tatabbu', kalaulah al-istiqra' tatabbu' al-juz'iyat min ajli isbatul kulliyat, sebaliknya al-qiyas itu kita mengisbatkan kulliyat akan tapi dikias kepadanya juz'iyat. Dan sebenarnya ada istidlal mubashir itu adalah tamthil, iaitu tashbih yang banyak digunakan di dalam ilmu fiqh. Al-qiyas di dalam ilmu fiqh kebanyakannya adalah qiyas, dipanggil qiyasul tashbih, bukan qiyasul illah. Al-ilhaq, ilhaqkan perkara-perkara, beberapa perkara di dalam ilmu fiqh itu digunakan dalam qiyasul tashbih. Seperti mana kita nak mengisbatkan hukum hamba bi'atibarihi insanan atau bi'atibarihi malan. Bi'atibarihi insanan, adakah hamba itu dia insan kerana dia adalah manusia mukallaf, dan adakah hamba itu hukum dia mal, sebab hukum mal itu ma yumlak, ma yuntafa'u bih, apa yang boleh dimanfaat dengannya dan apa yang boleh dimiliki. Fayulhaqu bi ma aktsaru tashbihan bi ni diilhaqkan hamba tersebut apa yang lebih banyak daripada tashbih bil abd, bil mal atau bil insan. Itu dipanggil qiyas syabah. Dan istidlal ini dipanggil istidlal mubashir. Yang difahami istidlal mubashir ini yang ditakrifkan oleh ulama mantiq adalah iqamatud dalil 'ala al-mathlub li itsbati. Iaitu kita menisbatkan dalil, menetapkan bukti 'ala al-mathlub, dengan perkara yang sedang untuk diistidlalkan, untuk mengatakan dia itu mengisbatkan dia ataupun menafikan dia. Adapun yang perkara ini kita akan bincangkan pada perbahasan-perbahasan yang akan datang, yang kita akan tamatkan dengan perbahasan qiyas dan perbahasan akas. Setelah itu kita akan masuk kepada perbahasan al-istidlal al-mubashir. Iaitu kita mendatangkan dalil alal matlub, kerana apa yang diistilahkan al-matlub ini al-qadiyah inda fi asna' al-istidlal yusamma al-matlub. Qadiyah iaitu perkara ketika mana dalam proses al-istidlal dinamakan sebagai al-matlub. Al-qadiyah sebelum
di istilah dipanggil dakwa. Al-qadiyah ketika mana selepas diistidlal dipanggil natijah. Contohnya kita kata al-khamru haram. Al-khamru haram. Itu qadiyah. Jika sebab qadiyah itu apa yang terdiri daripada syai'ain fa'akthar, daripada benda yang murakkab, yang terdiri daripada mawdu' dan mahmul, terdiri daripada al-muqaddam dan tali, itu adalah qadiyah. Sebelum kita beristilal, kata al-khamru haram, itu qadiyah. Sebelum kita beristilal, memasuki proses pengistidlalan, dia dipanggil dakwah, pendakwaan kita bahawa al-khamru haram. Apabila kita kata al-khamru haram, kita sedang akan dia panggil dakwaan, semua orang boleh mendakwa. Dakwaan itu boleh jadi betul atau tak betul. Nak membenarkan, mengisbatkan ataupun menafikan al-khamru haram atau khairul haram, dia perlu untuk mengalami proses al-istidlal. Sama ada secara istiqra' ataupun secara tamthil ataupun secara qiyas. Lepas tu kita datangkan dengan istidlal, dengan kita mengatakan al-khamru muskir wa kullu muskirin haram. Al-khamru haram. Dan kita mendatangkan adalah frasa yang pertama dan frasa kedua, dan kita membuangkan hadul awsat, dan terjadi padanya proses al-istidlal di sini. Ketika kita sedang beristidlal, frasa tu ada kullu muskir, al-khamru muskir wa kullu muskir haram. Natijah tu sudah ada di dalam dua muqaddimah kubra dan muqaddimah sughra sebelum dihazafkan hadul awsat, iaitu al-khamru haram. Sebelum mendapat natijah al-khamru muskir wa muskir haram, iaitu natijah sudah ada di dalam dua frasa, itu muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra, dan keadaan itu dipanggil al-matlub, iaitu qadiyah itu ketika mana dalam proses istidlal dipanggil al-matlub. Ketika mana kita mengeluarkan, kita sudah mengenal pasti bahawa kullu muskir haram, al-khamru muskir, kita dah mengenal pasti bahawa setiap khamar itu membawa kepada muskir, dan setiap muskir itu adalah haram. Kita apabila membuangkan hadul awsat, dia akan menjadi al-khamru haram, dan itu dipanggil natijah. Terkib tersebut, al-qadiyah tersebut, al-khamru haram, dipanggil natijah. So, dapat kan? Dapat faham tak? Boleh. Ya, itu proses itu antum kena mengenal pasti. Kena mengetahui mustalah-mustalah ni. Al-qadiyah qabla istidlal tusamma da'wa, wa athna istidlal yusamma matlub, wa ba'da istidlal tusamma natijah. Kerana istilah-istilah ini akan digunakan dalam kitab mantik dan kitab-kitab ilmu usul fiqh, dan siapa yang tak ihkam dalam mengenali mustalah ni, dia susah untuk mengenal pasti membaca kitab-kitab seperti usul fiqh, kitab-kitab mantik. Selanjutnya, yang dimaksudkan dengan kedua adalah al-istidlal ghair mubashir. Apa maksud al-istidlal ghair mubashir? Di sini saya tak dapat nak menulis. Iaitu istidlal yang kita mengistintaskan daripada qadiyah tersebut, dia tidak menunjukkan kepada natijah secara direct. Kalau antum mendatangkan qiyas yang saya datang tadi, al-khamru muskir, itu haddus sughra, wal muskir wa kullu muskirin haram, natijah tu sudah ada. Natijah tu sudah ada di dalam sughra dan kubra, muqaddimah sughra dan muqaddimah sughra kubra. Ini saya, walaupun sepatutnya saya tak masuk lagi bab ini, tapi
nanti dalam bab qiyas, tapi dia memerlukan untuk penerangan. Natijah sudah ada dalam sebahagian daripada natijah sudah ada dalam surah, iaitu khamru muskir wa muskir wa kullu muskirin haram, dan natijah tu sudah ada dalam al-muqaddimah kubra. Jadi oleh sebab tu dia dipanggil al-istidlal mubashir. Ini natijah dia sudah ada dalam istidlal. Sekarang ni dapat? Semua faham? Dapat Ustaz, insyaAllah. Okey. Berbeza dengan al-istidlal ghair mubashir. Al-istidlal ghair mubashir seperti mana yang kita akan mengaji ini, iaitu di antara salah satu bentuk al-istidlal ghair mubashir adalah at-tanaqud. Di antara bentuk al-istidlal ghair mubashir adalah al-akas. Kerana kalau antum tengok di syashah ini, di dalam slide ni, apabila kita kata Zaidun qa'im, apabila kita mengisbatkan Zaidun qa'im, jadi lawan kepada tanaqud kepada Zaidun qa'imun adalah Zaidun laisa biqa'im. Apabila kita mengisbatkan, kita kata Zaidun qa'imun, bermakna kita menafikan Zaidun laisa biqa'im. Kita secara apabila Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh mengatakan dalam surah Al-Fath, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendatangkan tanaqudnya adalah Muhammadun laisa bi Rasulillah, dan qadiyah yang pertama iaitu Muhammad dan Rasulullah sabitatun fil Quran Al-Karim. Qadiyah itu adalah qadiyah sadiqah bi'tibar Al-Quran Al-Karim, ayatun min ayat Al-Quran, dan perbahasan yang panjang bagaimana nak isbatkan hujjatul Quran dan sebagainya. Jadi apabila kita mengisbatkan bahawa Muhammad dan Rasulullah itu adalah qadiyah yang sadiqah, bermakna tanaqud dia adalah kadhibah. Iaitu apa dia? Sebab Muhammad dan Rasulullah adalah qadiyah yang syakhsiyah mujabah, lawan dia, naqidnya adalah syakhsiyah salibah, iaitu Muhammadun laisa bi Rasulillah, iaitu qadiyah ghairu kadhibah. Apabila kita meletakkan Muhammad dan Rasulullah secara ghairu mubashir, secara dalam tak langsung ni, secara langsung kita telah mengisbatkan Muhammadun laisa bi Rasulillah adalah qadiyatun kadhibatun. Sebab itulah dia dipanggil al-istidlal ghairu mubashir. Tanaqud itu adalah satu-satu bentuk al-istidlal ghairu mubashir yang memerlukan kepadanya lazim. Al-istidlal ghairu mubashir ni adalah dalam tariqatul luzum. Tariqatul luzum, kerana kadang-kadang kita nak berhujah dengan seorang tersebut ataupun dengan satu perkara, susah untuk orang menerima hujah yang contoh dia kata saya lah yang, contoh orang kata saya yang berhak tentang perkara ni. Kalau awak mendatangkan kepadanya hujah terus mengatakan awak tak berhak, mungkin dia susah untuk menerima perbualan kita dengan dia, susah dia untuk berdebat dengan kita. Berbeza dengan kita mendatangkan lazim. Dengan perkara yang melazim, dia akan menyebabkan orang tu berfikir dan menganalisis. Akan tapi selepas kita datangkan istilal ghair mubashir, bolehlah kita mengiqamatul hujjah dengan istilal mubashir. Sebab itulah disebutkan al-istilal mubashir ni adalah wasintaju sidqin aw kadhibi qadi istizalu sidqi aw kadhibi qadiyatin min qadiyatin ukhra. Adalah mengistintajkan satu kebenaran ataupun
kadhibatin, satu benda yang tak benar, daripada qadiyah ukhra. Apabila kita kata Muhammad Rasulullah, bila kita dapat mengistintajkan, menatijahkan bahawa Muhammadun laisa bi Rasulillah adalah qadiyah yang kadhibah. Dapat kan? Semua dapat? Okey. Sebab saya kena make sure untuk semua faham. Kerana perbahasan akis dan tanaqud ini adalah di antara perbahasan yang sangat penting dan boleh digunakan dalam pelbagai hujah dan kena pandai untuk menganalisis hujah ulama. Dan al-istidlal dengan tanaqud ini adalah istidlal alladhi yalzamu idza sadaqa kalami fayakunu kalamuka kadhiban. Seperti mana macam tu. Kalaulah saya kata kalam saya betul, maka tanaqudnya adalah apa yang paradoks dengan kalam saya itu adalah salah. Seperti mana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, lil-mutala'inaini hisabukuma 'ala Allah. Bagi dua orang sedang melaknat, sumpah laknat, maka apa yang telah diganjarkan kepada kamu, iaitu Allah saja yang mengira-ngirakan ganjaran kamu. Iaitu Allah yang tawalla hisab, iaitu penghitungan dosa ataupun perbohongan kamu. Ahadukuma kadhibun la sabilaka 'alaiha. Nabi SAW kata, salah satu daripadanya benar, salah satu daripadanya salah. Kerana orang yang mutala'inin, yang melaknat, ini mengatakan isteri dia berzina, ini isteri dia kata aku tidak berzina, iaitu salah satu daripada duanya adalah benar dan salah satu daripada duanya adalah tidak benar. Sebab itulah yang disebutkan sebagai at-tanaqud. Apabila salah satu daripadanya benar, yang lain adalah tidak benar. Okey. Di dalam kelas yang lepas, kita masih lagi membincangkan tentang, sebenarnya dah habis, tapi nak membacakan sedikit murajaah bagaimana berlakunya at-tanaqud. Ya, silakan Ammar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. فيتحصل من هذا تقسيم النقيض في القضية إلى 8 أنواع وبيانه. Sebelum itu perlu untuk kita tahu bahawa al-qadiyah dari segi pembahagiannya ada 8. Al-qadiyah iaitu disilahkan dalam istilah nahwunya adalah bentuk ayat lah. Di dalam ilmu nahwu ni, adalah ilmu mantik ni, ada padanya 8 jenis. Itu perlu maklum antara antum sekalian. Kita boleh bagi bahagian daripada banyak, kita boleh bagikan qadiyah kepada 2 bentuk. Yang pertama positif dan negatif. Yang pertama positif dan negatif dipanggil al-mujabah. Al-mujabah ni positif, yang pertama sama ada berbentuk syakhsiyah yang menunjukkan kepada kata nama khas. Qadiyah syakhsiyah contohnya Zaidun qa'imun, sebab qadiyah syakhsiyah di sini mujabah Zaidun qa'imun sebab dia bermula dengan kata nama khas dan dia positif, Zaidun qa'imun. Ataupun muhmalah mujabah, ataupun qadiyah tersebut dia kata nama am, al-insan haiwanun, sebab dia, kenapa dia muhmalah? Sebab dia bukan menunjukkan kepada syakhsiyah, dia tidak menunjukkan kepada ta'yin satu benda, mengidentifikan satu perkara secara khusus. Sama ada syakhsiyah lawan dia muhmalah.
syakhsiyah mujabah ataupun muhmalah mujabah. Sebab kita al-insan hayawanun, dia adalah mujabah, dia tak ada benda yang menunjukkan kepada negatif, dan dia adalah muhmalah. Sama ada mujabah berbentuk juga adalah mujabah bentuk kuliah, yang mana menunjukkan kepada kul dan ataupun apa yang sama dengannya. Seperti awak kata, kullu insanin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di situ adalah kulliyah yang mujabah sebab ada pada kul, dan kul di sini menunjukkan kepada istiraku kulli syai'. Bagaimana kulliyah. Ataupun al-juz'iyah mujabah, lawan kepada kul. Iaitu awak kata ba'dul insan maliziyun. Sebahagian daripada ba'dul insan zukur. Sebahagian daripada manusia itu adalah syabab. Sebahagian daripada manusia itu adalah teenager, iaitu orang remaja. So 4. Begitu juga sebaliknya, negatif, salibah syakhsiyah, salibah muhmalah, salibah kulliyah, dan salibah al-juz'iyah. Jadi al-qadiyah yang dibahaskan dalam ilmu mantik ni ada 8. Ada semua jenis 8 bentuk. So antum semua kena perlu untuk ta'aqqul benda ni dan kena istihdar. Teruskan. أولا الشخصية الموجبة نقيضه شخصية سالبة. مثال زيد قائم صادقة، زيد ليس بقائم كاذبة. Kalaulah kita mengisbatkan Zaidun qa'im sadiqah, maka naqid dia adalah kadhibah. Ya, teruskan. ثانيا الشخصية السالبة نقيضه شخصية موجبة. زيد ليس بقائم صادقة، زيد قائم كاذبة. ثالثا المهملة الموجبة نقيضه كلية سالبة. مثال المهملة الموجبة كان المهملة في قوة الجزئية، seperti mana yang telah dibahaskan pada kali lepas. Al-muhmalah fi quwwati juz'iyah. Sebab naqid seperti mana disebutkan di dalam oleh Al-Khadari bahawa an-naqid itu adalah tanaqud khulful qadiyatain. Kita menukarkan qadiyah dengan fi kaifin wasidq. Menukarkan daripada kaif dan sidq. Sama ada kaif itu syakhsiyah kita tukarkan kepada muhmalah, sama ada dia adalah kulliyah kita tukarkan kepada juz'iyah, dan sidq kita daripada positif kita tukarkan kepada negatif. Dan muhmalah di sini fi quwwati juz'iyah. Bila juz'iyah mujabah, juz'iyah lawan dia kulliyah, mujabah lawan dia salibah. Teruskan. مثال الإنسان حيوان صادقة، لا شيء من الإنسان بحيوان كاذبة. رابعا المهملة السالبة نقيضه كلية موجبة. Sebelum tu Ammar, saya kata dalam kelas tanaqud tu qismun min aqsamit taqabul. Berapa aqsam taqabul? Ada 4. Ada 4. Kecanggahan. Yang pertama tadad. Yang kedua tanaqud. Yang ketiga tadayuf. Dan yang keempat al-malakah wal adam. Ada malakah. Apa beza tanaqud dengan at-tadad? Tadad bila mana dua benda yang berlawanan itu tak boleh berhimpun, tapi boleh saja dua-dua tu tak ada. Maksudnya ada pilihan yang ketiga. Bermakna yumkin ijtima', la yumkin ijtima', yumkin irtifa'u ma'an. Itu adalah tadad. Seperti mana bukan putih, bukan hitam, dia adalah biru kan?
Tanaqud adalah la yumkin ijtima' la budda min ahadihima, dan perlu salah satu daripadanya. Dan apa maksud tadayuf? Tadayuf sesuatu yang berbeza. Dia ada taqabul, tapi salah satu di antaranya melazimi perkara ini seperti ubuwah dan nubuwah. Dan al-adam mulakah, seperti mana benda dia seperti tanaqud juga, tapi ada sedikit perbezaan dengan contohnya hidup dan mati dan sebagainya. Dan benda itu perlu untuk dhabit, perlu untuk antum semua dhabit benda tersebut. Dan bermakna at-taqabul haqiqi, yang dimaksudkan at-taqabul ni persanggahan yang berbentuk hakiki ni adalah apa yang dimaksudkan dengan tanaqud. Dan perkara-perkara lain itu menunjukkan pada taqabul, dia ada opposition kan. Dia ada percanggahan. Tapi percanggahan yang ada pada adam melaka, percanggahan yang ada pada tadad, percanggahan yang ada pada tadayuf, dia tidak menunjukkan kepada hakiki. Dia ada pada zahirnya, tapi percanggahan yang dimaksudkan hakiki itu adalah yang melazimi, yang ada kekuatan luzum. Apabila dia ada kekuatan luzum, dia melazimi perkara yang lain. Bila awak kata al-insan haiwan, awak kata al-insan haiwan, lawan atau al-Muhammadun qa'imun, lawan dia tanaqud dia adalah Muhammadun laisa biqa'imin. Bila Muhammadun qa'imun adalah qadiyah sadiqah, dan bila dia adalah tanaqud dengan meletakkan, menukarkan dia punya kaif, menukarkan dia punya kaif, menukarkan kaif jika qadiyah itu adalah syakhsiyah, dia menukarkan, kita kata Muhammadun laisa biqa'imin, dia melazimi bahawa qadiyah yang salbiyah itu adalah kadhibah. Sebab itulah benda yang lain pun melazimi, akan tapi melazimi banyak melazimi itu adalah pada istidlal dan hujah, itulah perkara yang berbentuk tanaqud. Teruskan. رابعا المهملة السالبة نقيضه كلية موجبة. الإنسان ليس بحيوان كاذبة، كل إنسان حيوان صادقة. خامسا الكلية الموجبة نقيضه جزئية سالبة. مثال كل إنسان حيوان صادقة، ليس بعض الإنسان بحيوان كاذبة. سادسا الكلية السالبة نقيضه جزئية موجبة. مثال لا شيء من الإنسان بفرس، صادقة، بعض الإنسان فرس، كاذبة. سابعا الجزئية الموجبة نقيضه كلية سالبة، بعض الإنسان فرس، كاذبة، لا شيء من الإنسان بفرس، صادقة. ثامنا الجزئية السالبة نقيضه كلية سالبة. مثال ليس بعض الإنسان حيوان، كاذبة، كل إنسان حيوان، صادقة. Okey, sekarang kita akan masuk sedikit perbahasan tentang al-akas. Al-akas ini adalah salah satu daripada bentuk al-istidlal al-ghair mubashir. Al-akas adalah salah satu bentuk al-istidlal ghair mubashir. Seperti mana at-tanaqud juga, yang mana dia tidak disebutkan natijahnya pada direct dalam qadiyah tersebut. Seperti mana yang saya sebut tadi dengan contoh yang mudah pada qiyas, seperti kita kata al-khamru muskir wa kullu muskirin haram. Jika tidak datangkan natijah, orang sudah faham bahawa dihazafkan hadul awsat, iaitu al-khamru muskir, dan dihazafkan dan muskir pada qadiyah pertama, wa kullu muskir pada muqaddimah kubra, dia akan mendapat natijah dia al-khamru haram. Akan tetapi seperti mana kita sebut tanaqud tadi, seperti syakhsiyah mujabah, Zaidun qa'imun, bila awak kata Zaidun qa'imun qadiyatun
sadiqah, maka naqiduhu kadhibah. Naqiduha kadhibah. Naqid kepada qadiyah tersebut adalah tidak benar kerana dia melazimi. Tapi dia tidak menyebutkan apabila orang kata Zaidun qa'imun qadiyatun sadiqah, di situ qadiyah tersebut iaitu Zaidun qa'imun lam tantiq, qadiyah tersebut tidak menyebut secara jelas bahawa dalam masa sama difahami secara lazimnya Zaidun laisa biqa'imin adalah kadhibah. Muhammadur Rasulullah qadiyatun sadiqah, ayatun sadiqah. Dia tidak menyebut secara jelas bahawa Muhammadun laisa bi Rasulullah adalah qadiyah yang kadhibah. Sebab dia melazimi, dia tidak menyebutkan natijah tersebut secara jelas. Dia ghairu mubashir. Begitu juga al-akas. Al-akas di sini adalah di antara istidlal ghairu mubashir. Istidlal yang tidak menunjukkan kepada natijahnya secara mubashir, seperti mana kita sebut tadi Muhammadun laisa bi Rasulillah daripada ayat Muhammadun Rasulullah. Disebut di sini dalam Al-Akhdari kata faslun fil akas al-mustawi. Fasal yang menerangkan tentang akas al-mustawi. Kerana akas ini di segi bahasa adalah tabdil wal qalb, iaitu menukar. Itu berlakunya pada akas ini pertukaran. Yang disebutkan oleh ulama di sini adalah bi an taj'al al-a'la asfal wa asfal a'la, di segi bahasa. Al-akas, apa yang awak menukarkan benda yang ada di atas ke bawah, bawah ke atas, panggil akas. Kalau dalam bahasa Morocco, dalam darija maghribi, orang kata anta ma'akas. Anta ma'akas, yani orang sebut dia ni, orang ni akas, ada panggilnya stubborn. Istilah orang Morocco ni, awak ni stubborn ni makas. Orang stubborn ni, orang degil ni, orang suruh jalan ke hadapan, dia nak jalan ke belakang. Itu akas. Ini di segi bahasa, penggunaan dia benar, sama akas. Iaitu kita menjadikan benda yang di atas ke bawah, bawah di atas. Kita menukar benda tersebut. Tapi apakah yang dimaksudkan di dalam ilmu mantik ini sebagai akas, yang merupakan salah satu daripada al-istidlal ghairu mubashir? Ditarifkan oleh ulama di sini adalah istilahan tabdilut tarafai al-qadiyah. Dan kita kena tahu bahawa akas dan tanaqud ni adalah perbahasan tasdiqat, dan perbahasan tasdiqat dia punya mabadik dia adalah qadiyah, dan akas adalah salah satu daripada perbahasan tasdiqat, perbahasan al-istidlal. Tabdilu tarafai al-qadiyah, akas itu adalah menukarkan dua taraf, dua asas qadiyah. Qadiyah sama ada maudhu' dan mahmul, mubtada' dan khabar, ataupun muqaddam ataupun tali. Jika qadiyah tersebut syartiyah, adalah qadiyah tu hamliyah, kita memakai istilah maudhu' dan mahmul. Seperti saya kata Zaidun qa'imun, Zaidun maudhu', dan qa'imun itu adalah mahmul. Ataupun kita kata kalaulah qadiyah tersebut syartiyah, kata kullama tala'atis syams kana an-naharu mawjudan, kullama tala'atis syams kana an-naharu mawjudan. Qadiyah di situ adalah qadiyah syartiyah al-muttasilah, dan qadiyah kullama tala'atis syams adalah muqaddam,
annaha al-mawjudan adalah al-tali. Jadi akas ini adalah kita menukarkan dua bahagian daripada qadiyah dengan menjadikan bija'lil mawdu'i mahmulan wal mahmuli mawdu'an. Dengan kita menjadikan mawdu' itu mahmul itu mawdu', dengan menjadikan mubtada' itu khabar atau khabar itu mawdu'. Khabar itu mubtada'. Seperti mana contoh Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Contoh yang sama. Nabi Muhammad itu adalah sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammadun itu mubtada', mawdu'. Rasulullah itu mahmul. Apabila kita akas, kita katakan Rasulullahi Muhammadun. Itu adalah akas. Itu adalah akas. Kita menjadikan mawdu' mahmulan dan mahmul itu mawdu'. Jika qadiyah tersebut qadiyah amliyah. Jika qadiyah tersebut adalah qadiyah amliyah. Dan begitu juga kalaulah qadiyah itu qadiyah syartiyah, dan akas ini berlaku pada qadiyah syartiyah al-muttasilah sahaja, kerana dia tidak terjadi kepada qadiyah syartiyah al-munfasilah. Sebab muqaddam dan tali pada qadiyah syartiyah al-munfasilah, dia tidak dapat untuk mengiktibarkan yang mana satu. Contoh orang kata al-adad imma zawjun wa imma fardun, ad-din imma islam wa imma ghairul islam. Kat situ dia hubungan di antara qadiyah muqaddam dan tali di situ adalah hubungan ta'anud yang kita dah belajar dalam qadiyah syartiyah al-munfasilah. Akan tetapi al-istidlal ghair mubashir ini asasnya adalah talazum. Asasnya adalah talazum, dan akas ada padanya talazum, dan tanaqud juga ada padanya talazum. Sebab itulah disebutkan di sini al-aksu, ditarifkan oleh al-Imam Al-Akhdari, al-aksu qalbu juz'ail qadiyah. Akas itu adalah menukarkan dua juzuk qadiyah. Sama ada sawa'un kana hamliyatan, sawa'un kanat al-qadiyatu syartiyatan muttasilatan, dan tidak ada pada akas pada qadiyah syartiyah munfasilah. Iaitu dengan apa? Bija'li al-muqaddam at-tali muqaddaman taliyan wa tali muqaddam. Jika qadiyah itu syartiyah, menjadikan ma'du' itu mahmul dan mahmul itu mawdu'. Jika qadiyah tersebut al-hamliyah. Lepas dia sebut juga, dia kata ma'a baqa'is sidqi wal kaifiyah, dengan menjadikan sidq, dengan menjadikan benda itu apabila awak kita akas, qadiyah tersebut tidak menjadi positif kepada negatif, dia still lagi positif seperti mana dia terjadi. Seperti mana kita kata Muhammad dan Rasulullah, apa kita bertukarkan Rasulullah Muhammad, still lagi qadiyah itu adalah qadiyah yang berbentuk positif, sidq. Wal kaifiyah, dan begitu juga kaifnya. Muhammad dan Rasulullah, Muhammadun itu adalah qadiyah syakhsiyah mujabah. Apabila kita tukarkan, still lagi Rasulullah Muhammad adalah qadiyah syakhsiyah yang mujabah. Itu yang dimaksudkan oleh ditakrifkan di situ oleh al-Imam Akhdari, al-aqsu qalbu juz'ail qadiyah ma'a baqa'is sidqi wal kaifiyah wal kam. Itu kaifiyah bermakna al-kam. Kaifiyah bermakna al-kam. Mungkin boleh baca sedikit, Amar? Faslun fil aksil mustawi. Fi aksil mustawi. Kerana akas itu ada 3 jenis. Ada akas ataupun 2 jenis.
Ada akas mustawin dengan akas naqid. Dan akas naqid ini ada dua, muwafiq dan mukhalif, dan dibahaskan pada kelas-kelas yang akan datang, kerana dikhususkan oleh Imam Akhdari kepada akas mustawi kerana dia sama, sebab dia tidak mengakaskan, sebab mustawi apa yang diakaskan, ditukarkan, ditabdilkan masih lagi sama dengan apa yang berada sebelum diakas. Sebab tu disebut ma'a baqa'is sidqi wal kayfiyah wal kam. Sebab tu mustawi, dia sama sebelum diakaskan, sebelum ditabdilkan, sebelum ditaklibkan. Dan dikhususkan di sini akas mustawi, bukan akas naqid ataupun akas naqid mukhalif ataupun muwafiq, kerana perbahasan tentang akas naqid, dan ini adalah perbahasan yang agak dalam. Sebab itulah Al-Akhdari di sini dia meletakkan kitabnya adalah untuk mubtadi'. Sebab tu dia hanya mengkhususkan kepada akas mustawi dalam istilal ini kerana lisu'ubati ta'aqquli aqs naqid andal mubtadi'in. Sebab tu dia diletakkan untuk akas an-naqid. Teruskan. العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجب الكلية فعوضوها الموجب الجزئية والعكس لا. Al-akas disebut di sini, al-akas itulah tabdil baqa' as-sidqi wal kayfiyah wal kam. Itu slash, dah cukup satu makna baik. Jadi akas ini berlaku kepada semua jenis al-qadiyah al-thamaniyah. Apa qadiyah thamaniyah? Yang 8 itu? Syakhsiyah mujabah, muhmalah mujabah, kulliyah mujabah, seterusnya جزئية موجبة, juz'iyah mujabah, syakhsiyah salibah, teruskan muhmalah salibah, kulliyah salibah, juz'iyah salibah. Semua perkara tersebut boleh berlaku padanya akas kecuali dua daripada 8 qadiyah tersebut. Yang pertama adalah salibah al-mujabah dan muhmalah salibah. Dua daripada qadiyah tersebut boleh pada akas berlaku padanya ijtima'u khisab, yang kita tidak ada padanya akas yang akan disebutkan di sini. Semuanya akan menjadi yang bagi 6, 8. Dia keluarkan muhmalah dan keluarkan muhmalah dan juz'iyah tadi, itu dia bagi 6. Dan daripada 6 tu satunya adalah mujabah, adalah mujabah juz'iyah. Jadi illa al-mujabul kulliyah fa'awwaduha al-mujabul juz'iyah. Di sini akas dia mujabah al-juz'iyah untuk al-mujabah kulliyah. Yang baki lagi 5 syakhsiyah mujabah, akas dia pun sama, syakhsiyah mujabah. Contohnya Muhammadur Rasulullah, syakhsiyah mujabah, akas dia syakhsiyah mujabah juga, Rasulullah Muhammad. Umar khalifatu Rasulillah, syakhsiyah sebab dimulakan dengan syakhsiyah. Umar syakhsiyah, Rasulillah, akaskan dia khalifatu Rasulillah, dia adalah kata nama khas Umar. Jadi semua perkara-perkara ini yang 5 ini, iaitu syakhsiyah mujabah, syakhsiyah mujabah, muhmalah mujabah, juz'iyah mujabah,
juz'iyah mujabah. Begitu juga salibah salibah kulliyah. Begitu juga apa lagi? Salibah mujabah, dan satu lagi salibah salibah kulliyah. Benda itu akas dengan benda yang sama kecuali al-mujabah al-kulliyah. Sebab tu disebut illa al-mujabul kulliyah fa'awaduha al-mujabul juz'iyah. Al-mujabal juz'iyah. Wal aksu lazimun li ghairi ma wujid. Dan akas itu lazim dari segi akal. Dari segi akal. Sebab tanaqud dan akas ini lazim dari segi akal. Bukan lazim dari segi adat, bukan lazim dari segi tabiat. Bukan lazim dari segi ittifaq, dari segi akal. Sebab ini dibahaskan tentang hukum akal. Wal aksu lazimun li ghairi ma wujid bihi ijtima'ul khissataini faqtasid. Ini dan akas itu menjadi lazim setiap kali mana kita mengakaskan. Kecuali apa yang ijtima'ul khissataini, al-ijtima' khissataini, apa yang berlaku negatif. Itu yang dimaksudkan khissataini muhmalah dan juz'iyah sebab dia negatif, dan salibah dia adalah negatif. Begitu juga muhmalah salibah fi quwwatil juz'iyah salibah. Sebab itu disebut sini wa mithluhal muhmalatu salbiyah li'annaha fi quwwatil juz'iyah wal aksu fi murattabin bit-tab'i wa laysa fi murattabin bil wad'i. Yang bait yang ketujuh ni dia kata akas itu di tertibnya, susunannya pada tabak, iaitu pada qadiyah hamliyah dan pada qadiyah syartiyah al-muttasilah wa laysa fi murattabin bil wad'i, bukan pada qadiyah al-syartiyah munfasilah. Sebab qadiyah syartiyah al-munfasilah bila kita nak akaskan tak kena. Sebab kita kata al-adad imma zaujun imma fardun, iaitu bilangan sama ada genap atau ganjil. Kalau kita akan akaskan, saya kata al-adad imma zaujun imma fardun, awak akaskan, awak kata al-adad imma fardun imma zaujun. Dia tidak memberi apa-apa kesan. Ada istidlal. Teruskan. Wal aksu lazimun li ghairi ma wujid bihi ijtima'ul khissataini faqtasid wa mithluha al-muhmalatu as-salbiyah li'annaha fi quwwatil juz'iyyah wal aksu fi murattabin bit-tab'i wa laysa fi murattabin bil wad'i. Al-istidlalu naw'an. الاستدلال المباشر والاستدلال الغير المباشر. الاستدلال المباشر هو إقامة الدليل على المطلوب لإثباته وله طرق منها القياس الاستقراء. Saya sebut tadi, apa maksud matlub? مطلوب القضية عند الاستدلال. عند الاستدلال. قبل الاستدلال تسمى دعوة. بعد الاستدلال تسمى نتيجة. Itu perlu yang untuk dhabit istilah-istilah tersebut, ya. الاستدلال غير المباشر هو استنتاج صدق أو كذب قضية من قضية أخرى مباشرة دون توسط قضية ثالثة بينهما وهو قسمان. Berbeza dengan mubasyarah, istilah mubashir, sebab dia memerlukan qadiyah yang ketiga untuk tawassut kepada natijah. Sebab al-khamru al-muskiru haram, al-khamru muskir wa kullu muskirin haram, dia memerlukan satu perkara haddul awsat yang sama untuk tawassut, untuk mendatangkan natijah. Akan tapi at-tanaqud dan akas, tentang apa kita sebut tadi, Zaidun qa'imun, dia tidak memerlukan benda yang ketiga yang perlu dihazafkan untuk mengisbatkan sebaliknya. Begitu juga akas. Kalaulah kita kata kullu khamrin haram, dia adalah kulliyah mujabah. Kulliyah mujabah,
al-mujabul kulli, akas dia apa dia? Al-mujabu juz'iyah. Kullu khamrin haram, kita akas dengan dia, khamr kita jadikan mahmul, dan haram tu jadikan mawdu', kita kata, dan akas dia adalah mujabah kulliyah, mujabah juz'iyah, kita ba'dul khamri, ba'dul muharramati khamrun. Sebahagian daripada benda yang haram itu adalah khamr, maka benda itu sahih. Jadi apabila kita kata kullu khamrin haram dan dia punya akas dia adalah ba'dul muharramati khamr, ialah sadiqah, dia tidak memberikan secara direct jawapan ba'dul muharramati khamr, dan dia memberi kepada ifadah yang baru dari segi al-istidlal. Teruskan. أما التناقض فهو الاستدلال الذي يلزم إذا صدق كلامي فيكون كلامك كاذبا، نحو ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. وأما العكس فهو لغة التبديل والقلب، بأن تجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، واصطلاحا تبديل طرفي القضية بجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في الحملية، وبجعل المقدم تاليا والتالي مقدما في الشرطية، مع بقاء الصدق والكيف يعني الإيجاب والنفي، والكم الكلية والجزئية. وإلى هذا أشار الناظم رحمه الله بقوله: والعكس قلب جزئي القضية، بقاء الصدق مع بقاء الصدق والكيفية والكم. والعكس على 3 أقسام: عكس مستوي، عكس نقيض موافق، عكس نقيض مخالف. وقول الناظم: فصل في العكس المستوي احترازا للعكس النقيض لكثرة استعماله ولسهولته، بخلاف العكس النقيض فإنه صعب تصوره للمبتدئ. ويقع العكس المستوي في الحملية وفي الشرطية المتصلة، ومثاله في الحملية نحو عمر أبو حفص، عكسه أبو حفص عمر. Sebab apa? Umar Abu Hafs adalah syakhsiyah mujabah. Qadiyah syakhsiyah mujabah kan. Di situ dia kata akas dia apa? Ma'a baqa'i sidqi wal kaifiyah. Awak tukar saja. Abu Hafs Umar, dia kedua-dua qadiyah yang syakhsiyah, kecuali satu saja, iaitu adalah bila qadiyah tersebut adalah qadiyah yang kuliah mujabah. Tengok yang ke-70, ke-69, apabila mujabah kuliah, tukar dia adalah mujabah juz'iyah. Seperti kalau saya kata dalam ni tak, nuskah ni bukan nuskah akhir. Seperti mana kalau saya kata kullu khamrin haram. Kullu khamrin haram. Dia adalah kuliah mujabah. Akas dia apa dia? Mujabah juz'iyah. Kita tukarkan khamr itu menjadi khabar dan haram itu menjadi mubtada'. Jadi lawan dia adalah juz'iyah mujabah. Kita kata ba'dul muharramati khamrun. Ba'dul, ya, itu sahih dari segi makna. Dari segi makna sahih. Dan kullu khamrin haram. Teruskan. ومثاله في الشرطية المتصلة نحو كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا، وعكسه قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا. والقضايا 8: الموجبة الشخصية، الموجبة المهملة، الموجبة الكلية، الموجبة الجزئية، السالبة الشخصية، السالبة المهملة، السالبة الكلية، السالبة الجزئية، تقبل عكوس قضيتين 2. وبيان ذلك إلا قضيتين 2. Yang menerima akas kecuali, ini nuskah saya ni bukan nuskah akhir, sebab tu saya
Yang nuskhah kat saya yang nuskhah akhir. Saya tak tahu nuskhah akhir kat mana. Saya tengok PDF saya pun tak betul. Kecuali dua qadiyah. Yang pertama, yang ke atas tu adalah salibah muhmalah dan salibah juz'iyah. Dua benda itu tidak menerima akad. Dan mungkin setakat itu saja. Pada malam ni saya tak nak untuk menyusahkan sebab dia sudah malam, sebab dia mengaji akad ni dah macam matematik sikit. So kalau ada peluang, insyaAllah saya akan terang di whiteboard dengan lebih detail. Sebelum kita tamatkan, ada apa persoalan? Kalau tak ada, insyaAllah kita jumpalah pada kelas yang akan datang dengan perbahasan yang lebih detail tentang akad ini. Kita tengok majlis kita dulu dengan tasbih kafarah wa salatul asr subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada hisab